pendidikan kebangsaan bermula dengan Laporan Razak 1956 yang menjadi asas kepada sistem pendidikan negara. Ia diperkuat melalui Akta Pendidikan 1961 untuk memastikan satu sistem persekolahan kebangsaan. Pada tahun 1996, dasar ini disemak semula melalui Akta Pendidikan supaya terus relevan dengan cabaran semasa. Hingga kini, dasar ini masih menjadi tonggak kepada hala tuju pendidikan Malaysia. Dasar ini menekankan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar utama bagi menyatukan rakyat. Kurikulum diseragamkan supaya semua pelajar tanpa mengira sekolah atau latar belakang mendapat pendidikan yang sama. Prinsip pendidikan untuk semua pula menjamin akses tanpa diskriminasi. Teras utama dasar ini ialah perpaduan, iaitu membentuk generasi yang dapat hidup bersama secara harmoni. Matlamat utama dasar ini ialah menyatukan rakyat Malaysia melalui pendidikan. Ia juga berperanan mewujudkan identiti nasional yang kukuh. Selain itu, dasar ini berhasrat melahirkan masyarakat berilmu, celik pengetahuan dan berkemahiran tinggi supaya mampu menyumbang sebagai tenaga kerja mahir. Semua ini akhirnya bertujuan memastikan kemajuan negara yang seimbang dari segi sosial dan ekonomi. Kini, dasar pendidikan kebangsaan memberi fokus kepada bidang STEM dan TVET bagi melahirkan tenaga kerja berorientasi teknologi. Penggunaan teknologi digital dalam kelas juga semakin meluas. Pendidikan inklusif pula memastikan pelajar berkeperluan khas tidak tercicir. Kurikulum semakin menekankan kemahiran global seperti bahasa asing dan kepimpinan. Di samping penilaian pelajar yang lebih holistik, bukan sekadar peperiksaan. Dasar ini berjaya memperkukuh kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa identiti kebangsaan. Peluang pendidikan kini lebih adil sama ada di bandar maupun luar bandar. Jurang sosial dapat dirapatkan kerana semua kaum belajar dalam sistem yang sama. Sekolah juga menjadi ruang perpaduan yang mengeratkan hubungan pelbagai kaum. Akhirnya, dasar ini melahirkan tenaga kerja lebih berkualiti untuk pembangunan negara. Antara cabaran utama ialah jurang kemudahan antara sekolah bandar dan luar bandar yang masih wujud. Selain itu, isu penguasaan bahasa, terutama perdebatan antara bahasa Melayu dan bahasa Inggeris sering menjadi polemik. Latihan serta kualiti guru juga perlu dipertingkatkan. Kurikulum yang terlalu padat membebankan pelajar dan guru. Tambahan pula, adaptasi terhadap teknologi pendidikan memerlukan infrastruktur moden yang belum seragam di semua sekolah. Pelajar berperanan penting dalam menjayakan dasar ini. Mereka harus menghargai kepelbagaian budaya di sekolah sebagai asas perpaduan. Peluang pendidikan perlu dimanfaatkan sepenuhnya untuk kejayaan masa depan. Pelajar juga mesti menguasai teknologi seiring perkembangan semasa. Dalam masa yang sama, mereka berfungsi sebagai ejen perpaduan dalam komuniti. Disiplin serta sikap mahu belajar sepanjang hayat amat penting bagi mencapai matlamat dasar. Pada masa depan, pendidikan dijangka lebih menekankan kemahiran abad ke-21 seperti komunikasi, kreativiti dan pemikiran kritis. Penggunaan AI serta digitalisasi akan semakin meluas dalam proses pembelajaran. Pendidikan juga akan lebih fleksibel, membolehkan pelajar belajar mengikut kadar sendiri. Namun, dasar tetap mengekalkan fokus kepada pembangunan insan seimbang iaitu bukan sahaja cemerlang akademik tetapi juga berakhlak dan beretika.